Dalam senyapnya gurun pasir yang kaya dengan minyak dan kisah-kisah monarkinya, Arab Saudi kini mengorak langkah strategik untuk mengubah lanskap tenaganya. Bukan lagi sekadar pengeluar minyak, tetapi membina kuasa nukliernya sendiri. Menariknya, Arab Saudi bersekutu dengan Amerika Syarikat dalam satu perjanjian nuklear sivil. Tapi ini menimbulkan pelbagai persoalan. Kenapa negara pengeluar minyak terbesar dunia mahu membina loji nuklear? Kenapa mesti Amerika Syarikat? Dan apa risikonya kepada Timur Tengah? Sejak berdekad lamanya, Arab Saudi sinonim dengan emas hitamnya. Minyak menjadi tulang belakang ekonomi Arab Saudi dengan pembinaan bandar-bandar besar seperti Riyadh dan Neom, mendanai projek-projek mewah dan menjadikan keluarga diraja antara individu terkaya di dunia. Tetapi di sebalik kemewahan ini, tersembunyi satu realiti yang semakin membimbangkan, iaitu sangat bergantung kepada satu sumber yang tidak kekal selamanya. Bayangkan, lebih 1 juta tong minyak mentah dibakar setiap hari di dalam negara hanya untuk menghasilkan elektrik. Terutama semasa musim panas, apabila penggunaan penghawa dingin melonjak tinggi. Setiap liter yang dibakar untuk kegunaan domestik adalah liter yang tidak boleh dijual ke pasaran global. Inilah yang ingin diubah oleh Vision 2030, satu pelan mega yang diumumkan oleh putera mahkota, Mohammed bin Salman. Ia bukan sekadar pelan ekonomi, tetapi misi untuk mengubah wajah Arab Saudi daripada ekonomi minyak kepada negara berasaskan pengetahuan dan inovasi. Dan tenaga nuklear adalah salah satu tonggak utama dalam transformasi ini. Tenaga nuklear menawarkan satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh tenaga lain. Ia konsisten, berskala besar dan rendah karbon. Di padang pasir yang tidak banyak sungai dan di mana angin tidak bertiup sepanjang masa, tenaga nuklear mampu memberikan bekalan kuasa yang stabil, terutamanya untuk sektor kritikal seperti penyegaraan air laut, hospital, industri berat dan pusat data. Bayangkan bagaimana tenaga ini boleh menggantikan pembakaran minyak dan gas untuk kegunaan tempatan. Apa yang sebelum ini dibakar untuk menjana elektrik, kini boleh diekspor ke pasaran dunia. Lebih banyak ekspor, lebih banyak hasil untuk negara. Dalam dunia geopolitik, apa yang kelihatan seperti keputusan teknologi, sebenarnya adalah gerakan kuasa. Di seberang teluk, Iran telah lama membangunkan program nukliernya sendiri. Walaupun Iran mendakwa tenaga itu untuk kesejahteraan rantaunya, Barat tetap skeptik. Dan dunia Barat melihat, Arab Saudi boleh menjadi pesaing strategik Iran, sekaligus menjadi proksi mereka di rantau Timur Tengah. Walaupun perjanjian yang dirundingkan ialah perjanjian sivil, ia tetap melibatkan teknologi yang sensitif. Pengayaan uranium contohnya adalah proses yang boleh digunakan untuk menghasilkan bahan api loji ataupun bahan letupan nuklear. Kenapa Amerika Syarikat? Arab Saudi tahu, jika mereka mahu dihormati dan dipercayai oleh komuniti antarabangsa, mereka perlu bekerjasama dengan kuasa besar yang mempunyai standard yang ketat. Dan dalam hal ini, Amerika Syarikat adalah pilihan utama. Melalui kerjasama dengan Amerika, Arab Saudi boleh bangunkan industri nuklear dengan pengawasan dan piawaian antarabangsa. Tingkatkan hubungan strategik dengan Washington. Mengelakkan campur tangan kuasa seperti China atau Rusia, yang mungkin kurang telus tetapi lebih murah. Pada masa yang sama, syarikat nuklear AS berpeluang memenangi kontrak berbilion dolar. Sebuah hubungan win-win situation kerana melibatkan ekonomi, keselamatan dan geopolitik. Namun, tidak semudah itu. Untuk perjanjian ini menjadi kenyataan, Arab Saudi perlu menandatangani perjanjian di bawah Akta Tenaga Atom Amerika Syarikat, Seksyen 123 yang memerlukan komitmen jelas agar tidak membina loji pengayaan uranium tanpa kelulusan. Tidak memproses semula bahan api nuklear. Tidak menyimpang kepada penghasilan senjata. Masalahnya, Arab Saudi masih berkeras mahukan hak untuk pengayaan uraniumnya sendiri. Bagi mereka, ini adalah soal kedaulatan. Tetapi bagi Amerika dan pihak-pihak lain, ini adalah sebuah amaran dan ancaman. Jika Amerika menolak,
Arab Saudi mungkin mencari alternatif seperti China, Rusia atau Korea Selatan yang lebih longgar syaratnya tetapi dengan risiko hilang kepercayaan global. Soalan yang paling membimbangkan ialah, jika Arab Saudi berjaya mendapatkan teknologi ini, adakah negara-negara lain di Timur Tengah akan mengikut jejak langkah yang sama? Kita tidak bercakap tentang bom tetapi tentang keupayaan. Dan dalam dunia yang penuh ketidakpercayaan, keupayaan kadang-kadang lebih penting daripada niat. Arab Saudi bukan sahaja mahu tenaga baharu. Mereka mahu masa hadapan yang baharu. Dengan membina keupayaan nuklear, mereka mahu mula isolasikan ekonomi daripada minyak. Memimpin teknologi tenaga di rantau Arab. Melindungi diri dari ancaman serantau. Dan yang paling penting, mengawal naratif global tentang siapa mereka sebenarnya. Tetapi jalan ini penuh ranjau. Rundingan dengan Amerika masih tergantung. Dunia sedang memerhati. Dan masa depan nuklear Arab Saudi masih belum dipastikan. Soalnya sekarang, adakah ini benar-benar tentang tenaga, atau tentang pengaruh dan kekuasaan dalam dunia yang semakin berpecah?